Saya memang bermula Public Gold pada tahun 2012. Padahal Public Gold dah mula 2008. Public Gold dah lebih daripada 15 tahun. 15 tahun. Dan fokus pada Public Gold pada peringkat awal memang dia jual emas lah, emas dan perak. Penang. Public Gold memang bermula di Penang daripada satu office yang kecil sahaja. Kalau di Malaysia dah ada 18 cawangan. Dan sekarang sudah mengurak langkah pergi ke Indonesia. Sayang kalau kita yang dah join Public Gold, lepas tu teruskan. Sebab satu yang saya nampak ni, Public Gold ni kita boleh dapat apa dia panggil passive income. Passive income. Kalau kita buat betul-betul lah, Public Gold beli bangunan baru ni, dipanggil Menara Public Gold. Bertempat di mana? Di Jalan Tun Razak di Kuala Lumpur.